هم Kita asyik tersangkut je. Hai, saya Syazana. Saya mengajak anda semua ke program
minggu ini, iaitu program Weight Loss Program yang akan berkongsi cara-cara untuk mengurangkan berat badan menggunakan 4 tali dan permakanan yang sihat. Jumpa anda di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Salam Malaysia prihatin. Anda bersama saya, Alia Syazwani, hos anda dalam Apa Kata Wanita Muda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini, 31 Ogos 2021, Apa Kata Wanita Muda, Aqwam telah memasuki siri yang ke-6. Aqwam merupakan sebuah rancangan bersiri terbitan Amirah Malaysia yang menampilkan ucapan serta perkongsian idea daripada muslimat muda seluruh Malaysia yang terlibat dalam Amirah, iaitu sebuah entiti muslimat muda di bawah Dewan Muslimat PAS. Jadi bersempena dengan tarikh keramat pada hari ini, 31 Ogos, pastinya ia akan mengingatkan kita tentang sumbangan generasi terdahulu yang berjuang keringat, darah dan juga air mata demi untuk membebaskan negara kita daripada penjajahan. Perjuangan memerdekakan negara yang didukung oleh beberapa orang tokoh tempatan dan juga para ulama seperti Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut, Rosli Dobi, Datuk Bahaman dan ribuan lagi pejuang. Jadi istimewanya pada malam ini, kami bawakan khas untuk anda. Kami tampilkan 5 orang wakil Amirah yang mewakili negeri masing-masing untuk berkongsi pandangan serta buah fikiran mereka tentang topik yang kita bawakan pada malam ini, iaitu wanita merdeka. Tapi sebelum itu, suka saya untuk menyeru semua audiens yang berada pada malam ini bersama-sama dengan Apa Kata Wanita untuk sama-sama kita like, komen dan share live kita pada malam ini. Juga boleh semarakkan ruangan komen dengan apa pandangan anda tentang wanita merdeka. Jadi tanpa membuang masa, jom kita terus kepada panel kita yang pertama. Panel kita yang pertama, kita tampilkan khas daripada Amirah Negeri Sembilan, Saudari Siti Nur Khairunisa binti Zulkifli. Merupakan unit IT dan juga media Amirah Negeri Sembilan dan merupakan guru di Seriti Port Dickson. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita yang pertama, Saudari Khairunisa, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya jelas? Okay, baik.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, yang saya hormati moderator kita Puan Cik Alia Syazwani sebagai moderator kita pada hari ini, dan juga rakan-rakan panelis dari Kelantan, dari Melaka dan juga Pulau Pinang. Okay, InsyaAllah. Jarang-jarang sekali sebenarnya saya bercakap di hadapan kamera ni luar daripada waktu di PC. Biasanya kita bercakap dalam kelas lah kan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Okay, InsyaAllah apa yang disampaikan pada hari ini kita sama-samalah ambil perkara yang baik, dan mana yang buruk tu kita sama-sama jadikan sempadan. Dan andai ada tersilap ataupun ada terkurang di mana-mana, sama-sama kita cari ilmu, sama-sama kita perbaiki, insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya kita akan teruskan persoalan kita pada hari ini tentang sejarah merdeka yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ulama dan juga Islamis terdahululah. Kan, kalau ikutkan sebelum-sebelum ni, macam mana kita nak mencapai kemerdekaan ni, sudah pastinya ada orang yang berusaha di belakangnya. Okey, sebelum kita pergi kepada satu persatu perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu, kita nak tengok sama-sama apa sebenarnya yang kita faham tentang erti kemerdekaan. Kalau biasanya kita zaman sekolah dulu, setiap kali bulan 8 ni semua akan excited, akan seronok dengan ada sambutan kemerdekaan, betul? Beli bendera, pasang bendera dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang kita faham tentang kemerdekaan? Adakah kemerdekaan tu hanya bebas semata-mata? Okey, dari sudut istilah sebuah negara, kebebasan ataupun kemerdekaan ini adalah semestinya bebas daripada penjajahan. Kalau kita tengok sejarah kita sendiri, tanah air kita sendiri di Malaysia ini, kita bebas daripada, kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Jepun dan juga British kan. Okey. Jadi bila mana kita mencapai kemerdekaan, itulah makna kebebasan ataupun kemerdekaan bagi sesebuah negara. Okey, manakala kita nak lihat pula dari sudut Islam, apa yang dimaknakan dengan merdeka itu sendiri adalah bila mana kita membawa merdeka dalam sudut Islam itu membawa erti kesejahteraan, kedamaian, keamanan. Dan yang paling penting sekali adalah yang kita nak tekankan di sini sebagai individu Islam, individu Muslim, Islam menekankan kemerdekaan dalam berakidah dan juga kebebasan dalam beribadah. Okey, itu dari sudut definisinya lah, apa yang kita nak faham tentang kemerdekaan kan. Okey, baik. Dan merdeka ini tidak datang dengan sendirinya. Tak ada, kita tak boleh beli dekat mana-mana, tak boleh beli dekat Shopee ke, kat Lazada ke, kat DIY ke, kedai ringgit ke, tak dapat. Dia bukannya kita boleh minta ke kan. Nak katanya, macam mana nak dapatkan kemerdekaan ni, perlu adanya perjuangan, perlu adanya usaha. Kan? Dan usaha ni bukan sahaja dari sudut tenaga, bersenjata, melawan dan sebagainya. Kan, kalau kita tengok di sudut kampung, di kawasan orang yang tidak berkemampuan, dan nak katanya sama-sama berusaha mengorbankan harta, mengorbankan tenaga dan apa sahaja yang mereka ada ketika itu untuk mencapai kemerdekaan. Itulah yang sedikit sebanyaklah yang kita boleh cerita tentang makna kemerdekaan itu sendiri. Okey, baik. Berjuang ni bukanlah dari sudut macam saya cakap tadi lah, bukan daripada sudut senjata, dari sudut tenaga sahaja, tetapi termasuklah dari sudut harta, jiwa. Kan, kita faham tentang makna perjuangan itu. Okay, saya nak petik sedikit dari surah As-Saff. Allah berfirman ayat ke-10 hingga 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku menunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Iaitu, Allah berjawab, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Itulah lebih baik, dan diri kamu itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, itu apa yang telah dinyatakanlah dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Okey, baik. Kita teruskan. Kita nak melihat siapa dia pejuang-pejuang yang pernah ada ketika sebelum mencapai kemerdekaan ini kan. Okey. Kalau saya sebut tentang Tok Janggut, kita sebut tentang Burhanuddin Al-Hilmi, Abdul Rahman Limbung, macam mana seperti yang moderator katakan tadi kan. Okay, mesti nak katanya kita pernah belajar waktu sejarah dulu, insyaAllah masih ada dalam ingatan kan masing-masing. Okay, tapi apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Apa yang nak disampaikan di sini? Apa yang kita perlu ingatkan, kita kenangkan? Supaya kita tidak hilang rasa seronoknya kemerdekaan itu. Kita tak nak sampai pisang berbuah dua kali. Kan kita tak naklah kita kena bersusah payah melawan dan sebagainya. Okey, baik. Okay, kalau kita lihat dulu apa yang berlaku di Kelantan. Ni kita nak cerita pasal Tok Janggut kan. Okey, dia berlaku di Kelantan di mana Inggeris maaf. Saya teruskan. Bila mana Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam ketika itu, maka berlakulah pecahan kuasa di situ di mana sebahagian tanah Melayu ketika itu dikuasai oleh Inggeris dan sebahagiannya lagi dikuasai oleh Siam. Dan ketika itu rakyat Kelantan sangat tidak menerimalah kedatangan Inggeris. Kerana apa? Kerana nak katanya penjajahan ini berlaku bukanlah atas sekadar faktor ekonomi semata-mata. Tetapi nak katanya bila mana dijajah, menjajah ni pasti ada agenda kan. Pasti ada membawa ideologi dan sebagainya. Dan sebab inilah kita nak tekankan di sini kenapa ketika itu berlakunya penentangan, berlakunya perjuangan. Sebab kita ditindas. Kita tak nak menerima ideologi yang dibawa oleh mereka. Kita nak mempertahankan yang paling penting akidah dan agama kita lah. Itu yang kita perlu faham tentang perjuangan itu tersebut. Okey. Dan katanya ketika itu daripada ulama-ulama yang ada seperti yang kita sebut tadi, Janggut, Burhanuddin Al-Hilmi, Abdul Rahman Limbung, kebanyakannya daripada mereka ini adalah lepasan daripada mendapat pendidikan daripada Mekah sendiri. Di mana Mekah adalah tempat di mana orang menerima ilmu dan juga merancang strategi untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Dan bila mana penjajah ini dengar dan menjadi satu ketidakpuashatian oleh pihak Inggeris sendiri. Dan itulah berlakunya perebutan kuasa dan juga menakhluk sesuatu kawasan. Okey, baik. Dan ketika saya sambung ketika di Kelantan, ketika itu berlakulah penindasan terhadap penduduk watan di situ dan datanglah Janggut kembali ke tanah Melayu untuk memperjuangkan, untuk melawan dan menentang pihak Inggeris di situ untuk membantu rakyat ketika itulah. Okey. Dan nak katanya pengaruh yang dibawa oleh Tok Janggut sendiri ketika itu sangat besar, sangat kuat dan sangat ditakuti. Sangat ditakuti oleh pihak Inggeris sehingga memburu beliau, sehingga dan akhirnya beliau dikatakan meninggal dunia selepas diburu, terbunuhlah dalam satu pertempuran yang hebat. Begitu juga dengan perjuangan di Terengganu. Abdul Rahman
Abdul Rahman Limbung. Abdul Rahman Limbung ni siapa? Beliau merupakan seorang guru, seorang yang menyampaikan dakwah ahli sufi. Walau bagaimanapun nak katanya, walaupun beliau adalah seorang ahli sufi, tapi beliau menguasai pelbagai bidang yang lain dan mampu berhujah dalam mahkamah untuk mempertahankan petani-petani ketika itu. Nak katanya Abdul Rahman Limbung ni dikenali sebagai kebangkitan tani, membantu ataupun memperjuangkan petani-petani ketika itu. Nak katanya beliau sangat menggunakan ilmu yang beliau ada untuk teruskan membantu rakyat ketika itu dalam memperjuangkan penindasan penindasan yang dilakukan oleh pihak Inggeris ketika di Tenggan waktu itu. Okey, baik. Kalau kita nak pergi satu persatu kisah tokoh-tokoh ni, tak cukuplah masa yang diberikan kan. Okey, tapi insyaAllah apa yang saya nak tekankan di sini adalah setiap perjuangan yang berlaku itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya dan kita wajib untuk berjihad melawan penindasan dilakukan terutamanya kepada orang Islam lah. Bila mana kita tak dapat nak beribadah dengan baik, tak dapat nak memperjuangkan akidah kita kan. Okey, dan sebelum saya akhiri ucapan saya pada hari ini, saya nak sentuh surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Maka katanya Allah sangat sukakan orang yang berjihad dan kita berjihad demi menegakkan agama Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Oh, begitu bersemangat ucapan yang disampaikan oleh saudari Khairunisa. Dua tokoh yang disebut oleh beliau iaitu Tok Janggut dan juga Abdul Rahman Limbung. Kalau nak sebut semua para pejuang yang berjuang bermati-matian dahulu untuk membebaskan negara kita, rasanya tak cukup sejam slot apa kata wanita muda. Jadi terima kasih kepada saudari Khairunisa atas ucapan yang sangat bertenaga dan saya harap momentum bersemangat dan bertenaga itu akan kekal sehingga ke panel kita yang terakhir, insya-Allah. Okey, jadi kita terus kepada panel kita yang kedua. Panel kita yang kedua kita datangkan khas daripada Pulau Mutiara iaitu saudari Siti Farhani binti Ahmad Fuad. Saudari Farhani merupakan ibu dan juga guru di sebuah ma'had tahfiz di Bukit Mentajam dan juga merupakan ketua penerangan Dewan Muslimat kawasan Bukit Mentajam. Jadi dengan segala hormatnya kami dipersilakan saudari Farhani untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okay, mungkin saudari Farhani mempunyai sedikit masalah teknikal. Jadi mungkin kita boleh terus persilakan panel kita yang ketiga. Boleh ke saudari Farhani bersedia ke? Okey, dengar. Okey. Jadi teruskan, silakan saudari Farhani. Terima kasih. Minta maaf atas gangguan teknikal seketika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina khairi khalqih. Muhammadir rasulihi wa abdih. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Alia Syazwani selaku hos Apa Kata Wanita Muda hari ini. Baik, persoalan yang dilontarkan kepada saya adalah bagaimana generasi muda hari ini kita nak lahirkan generasi muda yang berilmu dan berpendidikan. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang membawa maksud Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Hari ini saya nak kupas betapa pentingnya ilmu dalam kalangan kita. Lebih-lebih lagi sebagai anak muda. Kerana ilmu ini akan memandu jalan hidup kita. Ilmu ini akan menunjukkan bagaimana masa depan kita. Sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan mukjizat Al-Quran yang menjadi dustur ataupun sumber utama dan syariat kepada kehidupan manusia. Mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat ilmu. Allah pelihara Al-Quran sehingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dengan mukjizat tadi, Nabi keluarkan, yakni Nabi merdekakan manusia. Bermakna orang-orang yang berilmu ini adalah orang-orang yang merdeka. Dengan ilmu tadi, masyarakat Arab yang dahulunya dianggap sebagai masyarakat jahiliah mula dipandang dunia. Sehingga kan pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, Rom dan Parsi ini telah dikalahkan. Hanya mengambil masa 22 tahun bermula daripada baginda Nabi SAW mengasaskan kerajaan Islam Madinah. Sejak dari itu Islam mula memerdekakan negara-negara yang telah dijajah oleh Rom dan Parsi. Bukan kesemuanya melalui peperangan, tetapi ada di antaranya adalah dengan penyebaran dakwah. Dan ada juga antaranya dengan kehendak masyarakat ataupun rakyat ketika itu yang mahukan naungan ataupun yang mahukan mereka ini duduk di bawah naungan negara Islam. Ini semua disebabkan keadilan Islam dan keilmuan yang diasaskan oleh mukjizat Al-Quran. Maknanya dengan penyebaran dakwah itu bermula dengan ilmu. Bukan semua negara-negara yang merdeka itu dimerdekakan dengan peperangan. Bahkan sewaktu era keemasan Islam juga berlaku penyelewengan akidah sehingga menyebabkan perpecahan berlaku dalam kalangan umat Islam. Namun Allah hantarkan para alim ulama ketika itu seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal untuk menentang pemikiran-pemikiran yang sesat dan memandu umat kembali ke atas manhaj Islam yang sebenar. Kemudian di akhir era dinasti Abbasiyah, Islam dijajah oleh tentera Mongol. Kisah ni semua ramai yang tahu. Banyak para asatizah kita berkongsi tentang cerita sirah-sirah perjalanan perkembangan Islam ini. Sehingga kan ketika itu habis umat Islam ini dibunuh. Dan para cendekiawan, para ulama turut menjadi mangsa kezaliman para tentera Tatar. Kemudian Allah utuskan ulama yang bernama Syekh Izzuddin Abdul Salam dan juga Panglima Islam. Siapa dia? Saifuddin Qutuz, yang mana keduanya ini menggunakan kekuatan ilmu bagi mengalahkan tentera Tatar ini. Ketika inilah ijtihad dari ulama digunakan. Ketika inilah ijtihad daripada ulama dilaksanakan. Sidang penonton dan pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Barat yang kita banggakan pada hari ini dulunya hidup juga dalam kegelapan. Apabila mereka mula mengkaji ilmu Islam, kemudian mereka membawanya pula dalam kehidupan mereka, tamadun mereka mula membangun. Mereka ini mula menjajah dan memperbodohkan kita.
untuk memastikan kita ini menjadi golongan yang jahil dan juga malas belajar dan agar mudah dikalahkan oleh mereka. Kita semua tahu seperti mana yang diceritakan oleh speaker yang pertama tadi. Sebelum kemerdekaan negara kita Malaysia, kita menyaksikan golongan ilmuwan ataupun ulama ini bangkit memimpin rakyat untuk menentang penjajah. Okey, nampaknya panel kita yang kedua telah terkeluar. Mungkin masalah teknikal dan gangguan lain yang tidak stabil di sana. Jadi mungkin kita tunggu sebentar. Mungkin panel kedua akan masuk semula. Ya, dia sudah kembali. Testing. Boleh saya? Boleh. Silakan saudara Fahmi. Okey, baik. Minta maaf atas gangguan teknikal lagi. Saya sambung tadi, sebelum kemerdekaan negara kita Malaysia, kita menyaksikan golongan yang berilmu ini, ulama ini bangkit memimpin. Saya ke udara ke sekarang? Ya. Silakan. Baik, maafkan saya. Nak habis dah insyaAllah. Dan minta line internet jangan sabotage saya lagi. Seperti mana yang disebutkan oleh speaker yang pertama tadi tentang pejuang-pejuang negara kita yang sebenar. Kajilah sejarah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan negara. Pastinya kita akan bertemu bahawa mereka ini adalah para alim ulama. Di antaranya Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Janggut, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dan ramai lagi yang disembunyikan sejarah mereka. Kenapa? Tak lain tak bukan, mereka nak pastikan anak muda memandang ulama ini tiada nilai dan terus dibelenggu sikap malas menuntut ilmu. Akhir daripada saya nak seru diri saya dan semua yang menonton hari ini, ayuh anak muda, ayuh muslimat muda, kajilah sejarah, telusurilah sirah perjalanan baginda Nabi SAW. Agungkanlah kalam ilahi kerana di dalamnya terdapat ilmu yang sangat berharga, tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Jadilah anak muda yang berilmu, insya-Allah untung di dunia, untung di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bersemangat panel kita yang kedua, walaupun dalam keadaan gangguan line internet dan juga masalah teknikal, tetap bersemangat untuk meneruskan ucapan beliau. Kajilah sejarah dan jadilah generasi yang berilmu, kerana sesungguhnya dengan berilmu kita mampu merubah tamadun. Masya Allah, sangat bersemangat panel kita yang kedua. Jadi kita teruskan apa kata wanita muda. Terus kepada panel kita yang ketiga, kita bawakan khas daripada Terengganu, Saudari Sumaiyah binti Zakaria. Beliau merupakan Exco Penerangan Amirah Negeri Terengganu dan juga merupakan penolong pengarah penerangan Urus Setia Penerangan Darul Iman, UPDI. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita yang ketiga, Saudari Sumaiyah, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aida selaku host, sahabat-sahabat speaker pentas Apa Kata Wanita Muda Aqwam 6.0. Seterusnya sidang hadirin, pendengar dan penonton Aqwam pada malam ini. Jadi alhamdulillah kita meneruskan lagi siri Aqwam pada kali ini dengan tajuk wanita dan juga wanita merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan kali ke-64 Malaysia. Jadi insya-Allah saya diminta untuk mengulas tentang merdeka dari sudut perpaduan. Jadi bercakap berkenaan dengan merdeka tidak lari untuk kita sebut berkaitan dengan perpaduan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia manusia dalam kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa antara kalian, bukan yang lebih dari sudut keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi semua agama, ideologi ataupun teori memang mengajak kepada perpaduan dengan mengikut prinsip, konsep dan juga hala tuju masing-masing. Jadi terdapat fahaman yang berkonsepkan perpaduan untuk bangsa dan keturunan, dan juga ada yang berasaskan satu agama, berteraskan kepentingan politik, ekonomi dan juga ada berkenaan dengan sempadan wilayah. Jadi Islam membahagikan hukum perpaduan kepada dua. Yang pertama iaitu perpaduan yang diwajibkan dan haram baginya untuk berpecah belah. Yang kedua, terdapat juga perpaduan yang diharamkan dan wajib berpecah belah. Namun terdapat juga perpaduan yang diharamkan dan wajib pecah belah mengikut neraca pertimbangan yang betul dan salah dalam perkara baik dan jahat, adil dan zalim. Pada masa yang sama diizinkan berlakunya perbezaan pendapat dalam perkara tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kalian saling bertolong menolong dalam membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Jadi begitulah dalil yang disebutkan bagaimana Islam menganjurkan perpaduan ummah. Allah SWT menunjukkan pendekatan dalam merealisasikan perpaduan ummah ini seperti mana yang dibentuk oleh Rasulullah SAW di Madinah. Perpaduan umat bagi menegakkan Islam yang sempurna dan adil kepada semua manusia. Baginda Nabi SAW terlebih dahulu memulakan perpaduan dalam kalangan umat Islam daripada semua bangsa dan kaum, bagi mencipta golongan yang berintegriti dalam iman, amal dan soleh serta akhlak, bagi melahirkan sifat takwa dalam kalangan manusia sebagai penentu manusia yang terbaik. Jadi Rasulullah SAW telah menegakkan negara dengan mendahulukan konsep perpaduan rakyat dalam masyarakat majmuk, bermula dengan menyatukan umat Islam. Jadi disebut di sini dalil daripada firman Allah SWT dan diceritakan juga kisah sirah pendekatan Rasulullah SAW yang mendahulukan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Seperti ada satu pepatah Arab yang berbunyi, awalul quwwah quwwatul wahdah bi quwwatul ukhuwah. Awal kepada sesuatu kekuatan itu ialah kuatnya kesatuan ataupun perpaduan, dan kuatnya kesatuan ataupun perpaduan datangnya daripada kuatnya ukhuwah. Jadi di sini ialah kita fokuskan kepada wahdah. Wahdah di sini pentingnya untuk menjamin kekuatan sesebuah negara, tidak kira wahdatul fiqh, wahdatul amal dan juga wahdatul qalb, yang memerlukan kata kesatuan fikrah ataupun pemikiran, kesatuan amal dan juga kesatuan hati. Jadi tidak dapat menafikan untuk menyatu padukan ummah bukanlah sesuatu yang mudah. Setelah sistem khalifah Islam hancur
dapat disaksikan bagaimana kezaliman para penjajah yang menakluk Islam yang menjarah dan membolok segala hasil mahsul bumi yang dijajah. Kemudian penjajah mengapi-apikan semangat kebangsaan. Seperti yang ada sekarang ni masih wujud lagi yang kata mengapi-apikan semangat kebangsaan yang sempit bagi menghalang penentangan yang dihadapi daripada kalangan pejuang yang menuntut kemerdekaan. Namun begitu, disebutkan tadi seperti dalil Al-Quran ditambah pula dengan hadis Nabi SAW bagaimana Islam secara tegas menolak fanatik perkauman. Seperti hadis Nabi SAW, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami sesiapa yang berdakwah ataupun menyeru kepada asabiyah ataupun berperang ataupun mati kerana asabiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ditambah lagi dengan hadis yang lain, ya Rasulullah mal asabiyah qala anta'in qaumaka ala zulm. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, apakah asabiyah itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu membantu kaummu sehingga melakukan kezaliman. Jadi disebutkan di sini bagaimana Nabi sendiri mengajarkan kepada umat baginda SAW untuk menolak fanatik perkauman. Jadi menyoroti sejarah sempena sambutan kemerdekaan negara kita Malaysia, menyoroti bagaimana masyarakat ataupun rakyat di tanah Melayu pada ketika itu melawan, menentang penjajah bagi menuntut kemerdekaan, khususnya semasa menentang Malayan Union. Jadi kesatuan dan perpaduan kesetiaan rakyat di tanah Melayu ketika itu teruji bila mana tertubuhnya Malayan Union pada 1 April 1946, yang mana tujuan British pada ketika itu menubuhkan Malayan Union ni untuk memimpin perlembagaan yang akan memberikan hak sama rata kepada rakyat Raja Melayu sebagai bangsa asal dengan rakyat British yang mendiami negeri-negeri selat dan kaum migran di tanah Melayu. Jadi British telah berusaha untuk menghakis sistem politik tradisional yang menetapkan kedaulatan tanah Melayu pada Raja-Raja Melayu kepada prinsip baharu, iaitu kedaulatan pada rakyat pelbagai keturunan yang akhirnya menjadikan Raja-Raja Melayu berkedudukan seperti Raja England dalam kerangka Westminster. Jadi dilihat sini bagaimana kenapa masyarakat ataupun rakyat tanah Melayu menentang Malayan Union. Ini kerana jika tidak ditentang Malayan Union pada ketika itu, kuasa pusat menjadi terlalu luas dan raja-raja hanya bersifat simbolik sebagai ketua agama. Malah katakan Islam dalam kerangka undang-undang hanyalah aspek Muslim personal law sahaja. Dan di samping itu tanah Melayu akhirnya akhirnya Malaysia menjadi union yang menonjolkan identiti sebuah negara tunggal, bukanlah negara persekutuan seperti hari ini. Dan kedudukan Islam sebagai prinsip kedaulatan tanah Melayu dan hak orang Islam untuk mengamalkan kebebasan beragama akan tercabar kerana ruang prerogatif raja-raja telah disempitkan. Selain itu, tiada hak keistimewaan bangsa asal, malah kepentingan sah kaum-kaum yang mendiami tanah Melayu juga tercatat akibat percaturan ahli politik yang mungkin tunduk kepada desakan pihak minoriti dan antarabangsa. Selain itu juga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termasuklah tulisan Jawi akan terancam apabila layanan yang sama rata diberikan kepada semua etnik yang baru diterima sebagai warga negara. Jadi orang Melayu telah melihat sebagai pengganut agama Islam sendiri telah melihat dan menjangkakan implikasi ataupun kesan buruk yang bakal menimpa jika Malayan Union ini tidak ditentang. Jadi sistem kerajaan pusat ini diperkenalkan melalui Malayan Union ditentang secara besar-besaran di seluruh tanah Melayu hinggakan orang Melayu ketika itu bersedia untuk menumpahkan darah berjuang bagi mempertahankan watan tanah Melayu, iaitu Islam, institusi raja, bahasa dan kedudukan orang Melayu. Jadi kita lihat, kita pun telah baca sejarah sebelum ini macam mana para pejuang terdahulu yang disebutkan oleh panel pertama dan kedua, bagaimana terdiri daripada ulama, cendekiawan dan sebagainya berusaha untuk menuntut kemerdekaan. Jadi kita tengok bagaimana konsep perpaduan yang ditunjukkan ketika ini ialah di mana rakyat di tanah Melayu bersatu melakukan penentangan terhadap Malayan Union. Mereka melakukan gerakan dari persatuan, pertubuhan, parti-parti sama ada di ceruk kota, bandar dan juga desa, serta menggunakan media massa, menggunakan juga bantahan
melakukan juga bantahan yang tunjuk perasaan yang menggambarkan penegasan perasaan dan hati orang Melayu akibat ditindas oleh penjajah. Jadi isu ini dilihat besar kerana mengundang ancaman terhadap keselamatan hak dan kepentingan orang Melayu di tanah Melayu. Jadi hasil daripada perjuangan wawasan rakyat dan kebijaksanaan raja-raja, maka sistem politik tradisional Melayu dapat dilestarikan pada hari ini dengan penyesuaian seperti yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu bertarikh 5 Ogos 1997 sebelum negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia yang menjadi testimoni kelestarian Islam sebagai prinsip kedaulatan negara dan kedudukan adat Melayu yang terpelihara di samping penerimaan adat anak-anak negeri dalam kerangka undang-undang. Dalam kerangka adat Melayu itulah tegaknya sistem beraja dalam pemerintahan di tanah Melayu sejak zaman berzaman. Okey, di sinilah kita perlu mengambil semangat pejuang yang telah berkorban, telah berjuang untuk menuntut kemerdekaan bertungkus lumus sampai sanggup menggadaikan nyawa. Kita perlu menghargai para pemimpin, mungkin ada di pelbagai kaum yang telah sama-sama menentang penjajah. Walaupun pada ketika itu terdapat perbezaan agama dan bangsa serta dari sudut kefahaman dan anutan, akan tetapi mereka menanggung nasib yang sama, iaitu dijajah dan dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Jadi asas yang kukuh diletakkan dalam perlembagaan negara ketika mencapai kemerdekaan, iaitu ditegaskan bahawa Islam sebagai agama bagi persekutuan serta mengiktiraf hak beragama bagi penganut agama lain dan konsep demokrasi. Manakala konsep raja berperlembagaan menjadi tonggak yang boleh dilakukan tindakan susulan bagi memperkenalkan acuan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Okey, walaupun masyarakat tengok pada hari ini pentingnya perpaduan, walaupun bukan sahaja pada ketika itu tapi pada masa sekarang lebih-lebih lagi dalam keadaan masyarakat majmuk, perpaduan mesti dikekalkan selama-lamanya kerana kita jika kita bersatu padu, kita adanya perpaduan dalam negara kita akan dapat mengelakkan campur tangan negara asing untuk kita kekal merdeka. Jadi alhamdulillah seperti mana kita kecapi hari ini, semua pihak dan semua kaum dalam masyarakat majmuk di negara Malaysia dapat menerima suasana sehingga kita dapat hidup secara harmoni. Walaupun masyarakat atau bangsa Melayu kita lihat mendominasi negara, akan tetapi kita tidak meminggirkan bangsa dan kaum yang lain. Dan Islam sendiri turut menganjurkan supaya kita bersatu, tidak berpecah. Islam mengajar kita menggunakan pendekatan damai bagi membina kesatuan dan perpaduan. Jadi negara Islam boleh didiami oleh rakyat yang pelbagai latar belakang bangsa, agama dan rumpun. Jika Islam yang menjadi pentadbir, insya-Allah wilayah dan penduduk yang menjadi di bawah naungan akan selamat. Jadi kita tidak ingin berlaku sebab itu perpaduan itu penting dalam sebuah negara untuk merdeka. Kita tidak ingin berlaku seperti mana yang berlaku di tanah Arab seperti Syria, Yaman dan Afghanistan. Bila mana negara tidak merdeka, berlakunya campur tangan asing. Seperti kita lihat Syria terus-menerus menjadi rebutan pertembungan kuasa-kuasa besar dunia dan Rantau Asia Barat yang mempunyai kepentingan masing-masing. Sama ada Amerika Syarikat, Iran, Rusia, Turki, diibaratkan seperti perlombaan sengit. Masing-masing bertanding siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Begitu juga dan menyebabkan rakyat Syria sendiri menjadi pelarian ke pelosok dunia. Dan diteruskan juga seperti Yaman, macam mana krisis perebutan kuasa masih berlaku sehingga melibatkan Zionis Israel dan Amerika Syarikat. Berlaku bukan saja kesan konflik perebutan kuasa sehingga berlakunya peperangan dan sehingga melibatkan krisis kemanusiaan, berlaku kebuluran dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita lihat bagaimana Afghanistan yang sebelum ini telah dijajah dan alhamdulillah akhirnya merdeka dan dapat membebaskan tanah air mereka setelah 20 tahun dijajah dan diceruk dengan sewenang-wenangnya tanpa belas ihsan sehingga memusnahkan negara Afghanistan itu. Jadi kita kena sedar apabila sebuah negara itu merdeka, sebarang permasalahan dalaman maupun luaran berkait dengan sebuah negara itu
perlu diselesaikan sendiri. Tidak perlu untuk campur tangan negara asing yang mempunyai kepentingan tertentu dan akhirnya membawa kepada kesan yang berpanjangan. Jadi sejarah telah membuktikan bahawa hanya Islam yang mampu menyatu padukan ummah, mampu menangani masyarakat majmuk dalam negara berkonsepkan Rabbani, ekonomi yang adil terhadap masyarakat, mengutamakan kedaulatan syariat dan wawasan akhirat. Jadi kita yakin agama Islam yang kita anuti adalah agama Islam yang adil untuk semua. Dan kita tengok selepas negara kita merdeka, secara tegas kepimpinan Melayu yang berterakan Islam hendaklah disuburkan. Bangsa Melayu pula mesti percaya, kitalah bangsa Melayu mesti percaya bahawa apabila Islam ditegakkan bersama bangsa, maka bangsa Melayu dan semua bangsa dalam masyarakat majmuk akan selamat serta sejahtera. Sebaliknya, jika ditegakkan semangat kebangsaan Melayu tanpa ruh Islam, maka semua bangsa tidak akan dapat diselamatkan. Bangsa Melayu pun tak selamat dan bangsa lain pun tak selamat. Jadi Islam mendidik penganutnya bahawa tidak menjadi kesalahan sayangkan keluarga dan bangsa, tetapi jangan pula berlaku zalim terhadap sesama manusia kerana perbezaan agama dan bangsa itu. Jadi untuk akhirnya, mari sama-sama kita pertahankan kemerdekaan tanah air yang kita kecapi pada hari ini. Kita hargai pengorbanan jasa para pejuang kita terdahulu. Kita tidak ingin sejarah penindasan penjajahan berulang kembali. Na'udzubillah min zalik, insya-Allah. Dan penting kepada kita untuk kita mempertahankan kemerdekaan, kerana kemerdekaan ataupun kedaulatan ini merupakan syarat-syarat untuk pembinaan sebuah negara yang mana merupakan hak ketuanan. Jadi kita selaku rakyat marilah sama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan yang kita dianugerahkan kepada kita dan terus berperanan di posisi masing-masing, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja. Sebelum tu saya tutup bicara saya dengan serangkap pantun. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berbeza bangsa budaya, kerana muhibbah hidup bersatu. Jadi insya-Allah sama-sama kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Kita wanita merdeka, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sempat lagi berpantun ya Saudari Sumayyah. Alhamdulillah Saudari Sumayyah telah memberikan ucapan konsep merdeka dari sudut perpaduan, bagaimana kemerdekaan kita pada hari ini dikecapi atas perpaduan bangsa-bangsa terdahulu bersatu demi satu matlamat untuk membebaskan tanah Melayu daripada cengkaman penjajah. Jadi terima kasih kepada Saudari Sumayyah atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Jadi kita terus kepada panel kita yang keempat. Nampaknya panel kita keempat sudah tidak sabar untuk berkongsi buah fikiran dan juga idea. Saya perkenalkan Saudari Nashwa Muhammad Arif Bahtiar, jauh daripada Amirah Kelantan. Beliau merupakan Exco Unit Perhubungan Luar Amirah Kelantan dan juga sekarang berkhidmat sebagai pembantu penyelidik pengerusi jawatan kuasa kebajikan pembangunan keluarga dan juga wanita. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Saudari Nashwa untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alia Syazwani selaku host pada malam ini. Yang dihormati Ketua Pengarah Amirah Malaysia, yang dikasihi sahabat-sahabat panel Aqwam 6.0 dan seluruh penonton yang menonton di page Amirah Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersama dengan 3 orang panel sebentar tadi membicarakan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan bagaimana kita perlu menjadi seorang anak muda yang berilmu, dan juga Kak Sumayyah kita berkongsi tentang Malayan Union. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi tentang pengalaman saya ketika ke Syria dan Turki bagi menjalankan misi kemanusiaan pelarian-pelarian Syria. Okey, Kak Sumayyah
ada sebut tadi kan tentang bagaimana konflik yang berlaku di Syria, konflik peperangan yang mengakibatkan sehingga perebutan kuasa-kuasa asing di sana. Dan sahabat-sahabat penonton sekalian, apabila saya ke sana, kami dibawa ke beberapa tempat lah di Syria, dan salah satunya tempat di mana berdekatan dengan rejim Bashar al-Assad, sahabat-sahabat. Dan tempat itu tempat yang orang kata memang bahaya lah kalau pergi kan. Dan saya ingatlah ketika PIC kami tanya, betul ke nak pergi ni? Kalau pergi sama ada boleh balik ataupun syahid. Tapi kami dengan tawakal kepada Allah, kami nak juga teruskan perjalanan ini. Dan bila mana kami sampai ke sana, ya Allah, Allahu Akbar, memang tempat tu memang bandar mati. Bandar tu bangunan-bangunan runtuh, masjid dimusnahkan, dan memang tak ada orang kecuali beberapa keluarga yang tak sanggup nak pindah, kerana bila mana mereka pindah, mereka terpaksa meninggalkan rumah yang bagi mereka rumah itulah tempat untuk mereka berteduh bersama keluarga dan anak-anak. Dan ketika di sana juga bila mana kami menghantar bantuan, ada seorang nenek ni tanya kami, adakah bantuan ni akan sampai setiap bulan? Kami terpaksa jawab, insya-Allah akan ada rezeki selepas ini. Ya Allah, sahabat-sahabat, memang mereka ini sangat terdesak makanan, sangat terdesak untuk memerlukan bantuan daripada kita semua. Dan itulah ujian-ujian yang terpaksa mereka hadapi. Sedangkan kita berada di negara yang aman, sebagaimana sahabat-sahabat tadi sebutkan, kita perlu pertahankan dan perjuangkan keamanan dan kemerdekaan di negara kita. Mereka bila diuji dengan konflik peperangan, mereka tidak dapat menikmati kebebasan dan keamanan sebagaimana yang kita rasa. Sahabat-sahabat, bagaimana mereka ni kehilangan tempat tinggal. Hampir 13.4 juta sekarang pelarian Syria, dan mereka ni kehilangan tempat tinggal. Sebelum ini mereka duduk di rumah yang mewah, mereka mempunyai pekerjaan yang stabil, keluarga yang bahagia. Tetapi apabila berlakunya konflik ini, mereka terpaksa duduk tinggal di khemah, sahabat-sahabat. Di khemah yang tidak ada elektrik dan berhadapan dengan masalah air, dan khemah itu terpaksa dimuatkan dengan 10 orang ahli keluarga. Ya Allah, kita duduk di rumah kadang-kadang seorang satu bilik dengan adanya katil, dengan adanya dapur untuk memasak dan bersama dengan keluarga. Tetapi mereka di sana, mereka terpaksa berhadapan dengan kehidupan yang susah. Sahabat-sahabat, mereka berjuang untuk mendapatkan tanah air mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk kecapi kenikmatan tersebut. Sahabat-sahabat, saya teringat ketika saya menghantar bantuan juga di Mardin, Turki, ada pelarian Syria bersama keluarganya dan namanya Syam. Bila saya kata saya baru balik daripada Idlib, Syria, tempat tinggal dia sebelum ini bersama keluarga, dan dia kata saya sangat rindu negara saya nak kembali ke negara saya. Ya Allah, sahabat-sahabat, walaupun mereka menjadi pelarian di sebuah negara yang aman, ada tempat tinggal yang dah okey, tetapi mereka nak juga kembali ke negara mereka, kerana kecintaan tanah air itu menyebabkan mereka rindu. Sebagaimana kita, walaupun kita di negara orang, kita merasakan cantiknya tempat ni, tapi hakikatnya kita akan balik juga ke negara kita. Kita mahu tinggal di tanah air kita sendiri. Begitulah yang dihadapi oleh rakyat-rakyat saudara-saudara kita Syria. Sahabat-sahabat penonton sekalian, di sana juga mereka terpaksa, orang kata, terpaksa mengabaikan pelajaran mereka kerana hari-hari mereka terpaksa memikirkan makanan apa yang mereka mampu untuk dimakan. Itulah kepentingan mereka berbanding pendidikan. Sedangkan cuba bayangkan anak-anak Syria yang hari-hari mereka, jika tidak ada bantuan makanan, kemungkinan plastik-plastik sampah yang menjadi makanan mereka hari tersebut. Dan kami juga ada dibawa ke longgongan sampah
Dan di sana ada kanak-kanak yang terpaksa mengutip cebisan-cebisan roti di situ untuk mereka makan jika tidak ada makanan pada hari tersebut. Allahu Akbar. Ujian konflik peperangan yang berlaku di negara saudara kita, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita juga dikejutkan dengan rakyat Palestin kan, yang daripada Anhar Al-Dik, bila mana dia menghantar surat kepada suaminya berkenaan dia tidak tahan untuk berada di dalam penjara dalam keadaan syarat mengandung kerana tangan dan kakinya digari. Ya Allah, sahabat-sahabat, beginilah keadaan yang terpaksa dihadapi oleh saudara-saudara kita di negara-negara konflik peperangan ini. Dan kita sekarang berada di negara yang aman, kata tak perlu perjuangkan apa-apa. Yang kita hidup sekarang memang aman, tidak ada apa-apa. Tetapi jika kita tidak menghargai keamanan ini, maka kemungkinan besar kita juga akan berhadapan dengan perkara-perkara ini. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat semua, saudara-saudara Islam kita memerlukan sokongan daripada kita, sama ada sokongan doa maupun keuangan. Maka tanggungjawab kita lah untuk membantu mereka. Dan sahabat-sahabat, saya ingin datangkan satu firman Allah SWT di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Maka akhir kata sahabat-sahabat, syukurilah apa yang ada, bantulah semampu kita. Cukup Allah mengganjari pahala dan syurga. Kemerdekaan yang kita ada dikongsi bersama. Kalau saya nak berkongsi pengalaman yang banyak di Syria dan Turki itu memang tak cukup lah, insyaAllah. Jika ada kesempatan saya akan berkongsi lagi. Wallahu alam. Sekian daripada saya. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bersemangat saudari Nashwa menceritakan pengalaman beliau sendiri ketika mengikuti misi kemanusiaan pelarian wanita dan kanak-kanak di Syria. Mei 2021, kalau saya tak salah, April hingga Mei 2021. Begitu bersemangat, saya rasa macam saya berada di dalam situasi tu bila dengar cerita daripada saudari Nashwa. Masya Allah. Bila kita dengar cerita-cerita tentang daripada negara-negara yang bergolak, satu benda yang patut kita bersyukur, kita berada di Malaysia yang aman, yang tiada peperangan, tetapi sebenarnya kita sedang berperang dengan jiwa dan nafsu kita sendiri. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada saudari Nashwa atas perkongsian yang diberikan tadi. Seterusnya, yang terakhir, panel kita yang terakhir, saya nampak daripada tadi dia tersenyum. Dia sudah tidak sabar-sabar untuk menyampaikan ucapan. Saya perkenalkan panel kita yang terakhir, saudari Siti Umairah binti Muhammad Ali daripada Amirah Negeri Melaka. Beliau merupakan Unit Research and Development Amirah Negeri Melaka dan kini berkhidmat sebagai Human Resource di Hidup Barakah Legacy. Dengan segala hormatnya saya menjemput saudari Umairah untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Khabar semua. InsyaAllah selamat menyambut Hari Kemerdekaan daripada saya dan semua sahabat-sahabat. InsyaAllah hari ini saya diberi peluang untuk bercakap di dalam Aqwam, iaitu tajuk saya dengan kepentingan mempertahankan identiti agama Islam sebagai kekuatan untuk mengekalkan kemerdekaan. InsyaAllah, izinkan saya untuk berkongsi satu ayat, iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, ila akhir ayat. Maksudnya di sini ialah sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Wallahu a'lam. Baik, sahabat-sahabat semua,
definisi kemerdekaan yang saya cuba bawakan ialah kemerdekaan dengan agama. Kemerdekaan dengan agama ialah merdekakan diri kita daripada segala bentuk kejahilan. Apabila kita menyebut soal agama, kita mestilah isi dengan iman dan takwa. Okey. Maka berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, iman dan takwa, sahabat-sahabat, adalah keberkatan. Keberkatan ataupun keharmonian akan diperolehi sekiranya semua masyarakat dalam negara tersebut mempunyai iman dan takwa. Apa yang penting dalam agama ataupun iman takwa ini dalam aspek kemerdekaan? Pertama, agama Islam adalah sebagai agama punca keberkatan itu turun. Okey. Keberkatan, sahabat-sahabat, adalah lambang keharmonian negara. Harmoni sesebuah negara itu kita boleh nilai dari sudut kemakmuran agama daripada ancaman luar dan dalam. Tadi sahabat panel yang keempat ada sebut tentang pergolakan dalam negara Syria, kan? Dan kita ingin aman, damai tadi, maka kita perlu pertama ialah iman dan takwa. Iman takwa ni adalah lambang kemakmuran. Yang seterusnya, kemakmuran juga kita boleh dapat dilihat dengan kaya dari sudut kepelbagaian, diversity budaya dan juga kekayaan hasil negara. Jadi, agama ini adalah punca keberkatan. Okay. Seterusnya, penting juga agama adalah sebagai alat perpaduan. Sahabat-sahabat, agama di Malaysia kita kaya dengan pelbagai kaum dan masyarakat majmuk serta pelbagai budaya, maka perbezaan ini tak dapat kita mampu untuk menyatupadukan rakyat kita hanyalah dengan agama Islam tadi. Islam adalah alat kepada perpaduan. Dalam Islam kita ada prinsip. Prinsip kita iaitu kita mestilah mempertahankan agama Islam. Yang kedua, kita hendaklah menghormati agama lain. Dan dalam Islam, kita juga diajar untuk melarang melakukan sebarang kezaliman, penindasan dan ada dalam konsep negara Islam iaitu melindungi kafir zimmi dan hak-hak kafir zimmi ini dalam negara Islam. Sahabat semua, sebagai contoh yang boleh saya explain adalah negara Islam Madinah. Kita lihat kepada negara Islam Madinah yang diterajui oleh Rasulullah SAW. Terdiri daripada kaum Muhajirin, Ansar, ada Nasrani, ada Bani Quraiza, Bani Nadir iaitu Yahudi, kan. So kesemua mereka ini dapat bernaung di bawah perlindungan negara Islam, pemerintahan negara Islam, yang maka agama ini sangat penting sebagai alat perpaduan. Dan yang ketiga ialah agama sebagai panduan kehidupan. Agama yakni iman dan takwa tadi, jika kita tanamkan kepada rakyat Malaysia, kita mampu melahirkan masyarakat Rabbani. Apa itu masyarakat Rabbani? Seperti yang kita ingin tahu, masyarakat Rabbani adalah masyarakat yang hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. 3 hablum ni dapat saya simpulkan dengan taat dengan Allah, bermanfaat kepada manusia dan alam. Itulah masyarakat Rabbani. So masyarakat Rabbani ni adalah masyarakat yang bertakwa. Masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang taat dengan perintah Allah dan larangannya. Dan mereka ni sangat berhati-hati dengan halal dan haram. Maka jika mereka berhati-hati dengan setiap halal dan haram, of course lah tindak tanduk kita akan sering terjaga dan sudah tentu kita dapat melahirkan akhlak dan moral yang baik. Okay. Kemajuan ekonomi dan pembangunan negara tidak akan seimbang sekiranya tidak disertai dengan kemajuan spiritual. Kemajuan spiritual kita boleh melahirkan genius, pakar-pakar, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit, kita boleh mampu melahirkan, tapi kita
tak mampu, tak guna semua tu jika akhlak masih lagi kelas rendah, masalah sosial, rasuah dan sebagainya masih lagi tak mencerminkan sebuah negara maju yang bertamadun dan akan wujud kezaliman sana sini. Sebagai contoh yang saya ingin sampaikan, iaitu kita boleh ambil iktibar daripada kisah Khalifah Umar Abdul Aziz. Siapa itu Khalifah Umar Abdul Aziz? Umar Abdul Aziz ini kita tahu zaman sebelumnya tak berapa cantiklah pemerintahan tu. Tapi semasa beliau menjadi Khalifah Umar, within 2 years, dalam masa 2 tahun sahaja, beliau dapat melahirkan masyarakat yang muzaki, masyarakat yang pembayar zakat semua. Wow, Masya Allah kan, bagusnya jika kita benar-benar terapkan kepada masyarakat kita nilai agama ini, insya-Allah masyarakat kita boleh menjadi masyarakat Rabbani. Kenapa saya ambil tema masyarakat Rabbani? Sesuai dengan tema Ma'al Hijrah kita pada bulan 8 ni, kita sambut bulan Muharram, tahun baru Islam. So dengan masyarakat Rabbani temanya. Baik, jadi sebagai pemuda pasca merdeka ini, untuk mengekalkan kemerdekaan, kita mestilah merdekakan diri kita daripada sebarang bentuk jahiliah. Jadi jahiliah agama ni jahiliah yang macam mana? Jahiliah yang tak tahu apa itu Islam, apa itu keindahan Islam. So step kita adalah, yang pertama adalah kita kena kenal Allah, kena kenal pencipta kita. Bila kita kenal Allah, kita kenal pencipta kita, insya-Allah kita tahu bagaimana apa yang Allah suka dan apa yang Allah larang. Seterusnya, macam mana kita nak tahu apa yang Allah perintahkan dan larang? Kita kena baca Al-Quran. So, kita kena baca Al-Quran, kita kena dalami Al-Quran. Yang ketiga adalah kita kena kenal Rasulullah SAW. Kita kena kenal sahabat-sahabat Rasulullah. Dan kita kena rapat dengan orang-orang soleh zaman kita ini. Dan yang terakhir adalah kita kena lazimi majlis-majlis ilmu. Sebagai penutup, adakah kita telah merdeka? So, telah merdekakah kita daripada kejahilan? So, untuk mendekatkan diri kita, untuk merdekakan diri kita, kita perlu pertama Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber panduan kehidupan. Dan kita perlu Rasulullah SAW sebagai influencer kita, ikutan kita. Dan agama Islam ni kita hendaklah pegang sebagai pegangan akidah dan iman yang perlu kita pertahankan dalam diri kita. Maka itulah kehidupan yang merdeka dalam agama. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut tahun kemerdekaan. Terima kasih Saudari Umairah atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Adakah kita sudah merdeka? Jadi persoalan tu saya lontarkan kembali kepada penonton. Apa kata wanita muda pada malam ini? Anda sendiri ada jawapan, anda sendiri tahu. Benarkah kita sudah merdeka? Ini bukan perjuangan individu, tetapi ini perjuangan kita bersama. Berakhirnya ucapan Saudari Siti Umairah tadi, maka berakhirlah apa kata wanita muda siri ke-6 kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua panel yang sudi berkongsi idea dan juga buah fikiran dalam apa kata wanita kita pada malam ini. Istimewa sempena merdeka yang kita membincangkan tentang wanita merdeka. 5 orang panel kita telah menyentuh tentang sejarah, tentang ilmu, tentang perpaduan, tentang konflik antarabangsa dan juga yang terakhir menyentuh soal agama. Jadi terima kasih kepada semua panel atas ucapan yang sangat bersemangat tentang merdeka, dan juga terima kasih kepada semua audien yang sudi bersama apa kata wanita muda daripada awal hingga ke akhir rancangan kita. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.